Huh, okey. Selamat datang ke semua 4 juta subscriber saya yang padu. Pernah tak korang terfikir macam mana seorang budak kampung biasa boleh merokit naik sampai jadi ikon tahap billionaire? Hari ni, kita akan buat satu kupasan ringkas yang saya garanti akan buat korang terpaku dari mula sampai habis. Kita akan rungkai betul-betul evolusi paling gila bintang nombor 1 Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Cuba kita hadam kejap kontras yang betul-betul mind-blowing ni. Bayangkan ya, seorang budak perempuan umur 9 tahun, tiap-tiap hari gigih pikul meja kayu turun tangga flat seawal 4 pagi semata-mata nak jual kuih mak dia. Tapi realiti hari ini, dia berdiri megah sebagai bidu wanita negara dengan empayar yang dianggarkan bernilai lebih 50 juta ringgit. Macam mana magic ni boleh berlaku? Jom kita gali sama-sama. Alright, bahagian 1. Dari kampung ke puncak kejayaan. Jom kita undur masa dan selongkar dari mana semuanya bermula. Mesti ramai yang tak sangka kan? Dia ni lahir dekat Berek Polis Kampung Awah dan pada asalnya hanyalah seorang budak sekolah biasa yang gila main bola jaring. Malah cita-cita asal dia dulu nak jadi polis macam ayah dia tahu. Bakat nyanyian dia tu cuma kantoi secara tak sengaja pada usia 6 tahun masa dia nyanyi lagu Sirih Pinang. Dari situ, benih legenda tu mula bercambah. Sumpah, ini paling tak masuk akal. Korang tahu tak vokal tahap gergasi yang menawan seluruh Asia ni sebenarnya mula dilatih secara percuma masa dia tolong mak dia berniaga. Ya, suara itulah yang dia guna untuk menjerit panggil pelanggan beli kuih pagi-pagi. Jerih perih dekat gerai itulah yang bina kekuatan asas vokal dan keyakinan diri dia yang kebal tu. Seterusnya, bahagian 2. Uji bakat yang mengubah segalanya. Detik penentu dalam hidupnya. Perjalanan dia bukan terus bentang kapet merah tau. Bayangkan umur 14 tahun dah kena reject masa uji bakat Asia bagus. Sedih kan? Lepas tu pada 1995 dekat bintang HMI dia nyaris-nyaris kena singkir last minute sebab isu baju tak sesuai. Tapi dia bounce back gila-gila, tebus kekecewaan tu dan meletup dengan lagu Jerat Percintaan pada 1996. Industri muzik waktu tu terus ternganga. Ini kod yang sangat mendalam. Waktu cerita persembahan dia masuk Surat Khabar Minda Pelajar pada tahun 1994, dia anggap itu satu petunjuk yang cukup besar. Waktu inilah dia mula ubah haluan hidup dia. Impian nak jadi polis tu dia lepaskan pelan-pelan sebab dia sedar pentas muzik adalah tempat di mana dia betul-betul tergolong. Dengar ni baik-baik. 800,000 unit album pertama terjual di Malaysia sahaja. Yang buat lagi bati respect, sebelum tu dia dengan selambangnya reject tawaran daripada label antarabangsa yang besar-besar tu demi sign dengan syarikat tempatan Suria Records. Dan rekod jualan gila ni buktikan yang insting dia tu 100% tajam. Terus jadi kuasa besar yang tak ada siapa boleh stop. Okey, masuk bahagian 3. Menawan pasaran muzik Asia. Fasa di mana dominasi bermula. Satu persatu dia tapau. Step pertama, dia sapu bersih semua kategori utama dekat anugerah juara lagu. Step kedua, dia terbang ke pentas global, menyanyi untuk Ratu Elizabeth II semasa Sukan Commonwealth 1998 tahu. Dan step ketiga, dia berjaya pecahkan tembok pasaran muzik Indonesia yang padat dan super kompetitif tu. Ini bukan biasa-biasa guys. Ni mula-mula dulu memang kena condemn teruk tau. Pengkritik panggil dia penyanyi kampung lah, apalah. Semata-mata sebab dia tolak untuk pakai seksi atau nampak melampau. Tapi ironinya, ketegasan dia kekalkan imej sopan itulah yang jadi trademark dia yang paling mahal. Dia buat rules dia sendiri dan buat industri yang terpaksa ikut rentak dia. Kita beralih ke bahagian 4, Empire Perniagaan dan Kekayaan, Evolusi Mastermind Business. Korang tengok nombor ni, 5 juta ringgit. Duit sebanyak ni dilaburkan untuk konsert Jelajah Fantasia pada tahun 2004. Bayangkan nilai 5 juta pada tahun tu. Jelajah ni bawa dia ke 15 buah bandar dan ini betul-betul buktikan tarikan luar biasa dia. Orang sanggup melabur berjuta sebab tahu nama Siti Nurhaliza tu sendiri adalah satu jaminan kejayaan. Jadi daripada mana datangnya harta berpuluh juta ni? Otak bisnes dia memang likat. Pecahan ni tunjuk macam mana dia tak bergantung pada nyanyian semata-mata. Dia kembangkan sayap ke bisnes kosmetik dengan simplicity, jenama fashion creation, royalty berterusan dan endorsement yang lebat. Dia buktikan yang dia bukan sahaja ratu pop, tapi bos wanita yang sangat power. Akhir sekali, bahagian 5, legasi abadi khazanah negara, puncak segala pengiktirafan.
Aura dan penguasaan pentas dia ni memang berada dalam liga yang berbeza. Bila korang hayati momen ini, korang boleh rasa goosebumps tu. Tak peliklah kenapa dia mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama yang buat konsert solo dekat pentas legenda dunia Royal Albert Hall dekat London tu. Ringkasnya, impak global dia ni disahkan dengan deretan gelaran legenda. Media antarabangsa panggil dia Celine Dion Asia. Dekat rantau ini, dia diangkat sebagai suara Asia. Dan di tanah airnya sendiri, dia dikurniakan status paling agung, Bidwanita Negara. Total respect dari seluruh dunia. Jadi, sebelum kita tamatkan kupasan ringkas kita hari ini, saya ada satu soalan cepu mas untuk kesemua 4 juta subscribers yang saya sayang. Sila turun ke ruangan komen sekarang dan beritahu saya, adakah kita akan dapat melihat kemunculan bintang sehebat Siti Nurhalizah lagi dalam abad ini? Drop komen korang, jangan lupa tekan subscribe dan kita jumpa di topik hangat yang seterusnya. Ciao!